nak wujudnya sikap ikhlas tu, dia bukan paksaan, dia lahir daripada hati sendiri. Sebab Rasulullah pun tak pernah memaksa pun masyarakat untuk beriman, umat Islam untuk beriman, tapi ajak mereka berfikir tentang keesaan berdasarkan dalil dan hujah dalam Al-Quran. Seterusnya, memperlihatkan tujuan penurunan Al-Quran, membimbing manusia kepada kebenaran. Dia nak cakap kat sini, maksudnya macam sebenarnya bila kita dah cakap pasal pembebasan akal daripada paksaan dan kejahilan, ini sangat berkait rapat dengan tujuan utama Al-Quran yang diturunkan, iaitu untuk apa? Untuk membimbing manusia kepada kebenaran dan mengelakkan daripada kesesatan. Saya cerita tadi yang masyarakat Arab jahiliah ni hidup dalam kepercayaan yang sesat, yang karut. Mereka ni sembah berhala ikut tradisi, tanpa guna akal, tanpa berfikir kenapa diorang kena buat, dan semata-mata ikut secara buta tuli, dan buat keputusan mengikut kejahilan diorang. Jadi bila Al-Quran diturunkan, Allah nak bebaskan daripada kepercayaan batil, kepercayaan salah semua tu. Jadi dari sini kita boleh faham yang sebenarnya penurunan Al-Quran ni bukan sekadar untuk dibaca saja, tetapi Al-Quran pun dah diterangkan tentang hukum, dan bukan setakat itu saja, tapi untuk mendidik akal, mendidik hati ni supaya bebas daripada kejahilan dan membebaskan daripada kejahilan dan kesesatan, dan akhirnya bawa manusia ni kepada keimanan, kebenaran dan juga kebahagiaan. Seterusnya, pembentukan metodologi Al-Quran berasaskan pendekatan hujah, dalil dan kefahaman. Okey, kalau kita tengok cara Al-Quran dibentuk sebagai panduan hidup, sebenarnya Al-Quran ni tak datang semata-mata untuk suruh orang percaya pun secara begitu sahaja, membuta tuli. Sebaliknya, Al-Quran ni dibina atas pendekatan hujah, dalil dan kefahaman. Maksudnya setiap ajaran daripada Al-Quran ini disampaikan dengan bukti yang jelas dan logik akal. Contohnya bila Al-Quran ni nak ajak manusia percaya kepada kewujudan Allah, dia tak terus untuk paksa orang untuk percaya, tak. Tapi Allah ni suruh manusia ni untuk berfikir, untuk contohlah macam kita merenung ciptaan langit, bumi, kejadian siang dan malam, kita berfikir benda tu. Semua tu sebagai dalil kewujudan dan kekuasaan Allah, sebagai tanda yang Allah tu wujud sebenarnya. Sebab apa? Nak katanya, bila ada ciptaan ni, sebenarnya bila kita fikir, kalau ada ciptaan ni mesti ada pencipta je. Kalau tak, macam mana boleh ada penciptaan? Mesti ada orang yang cipta. Jadi pendekatan ini sebenarnya untuk tunjuk bahawa Islam ni galakkan berfikir dan mencari kefahaman sendiri, supaya lahirlah sikap ikhlas dari hati sendiri, untuk kita fahami sendiri apa Islam tu. Bukan ikut secara membabi buta saja, tak. Tapi dalam Al-Quran pun, dan Nabi Muhammad pun dia berdakwah, baginda guna hujah yang tenang, meyakinkan supaya orang lain faham, dan bukan dengan cara takut-takutkan diorang, supaya dakwah tu lebih sampai kepada diorang sebenarnya. Okey, seterusnya, Al-Quran ni berfungsi sebagai sumber utama hukum akidah dan akhlak. Okey, jadi nak cakap kat sini, dalam Islam ni, Al-Quran ni sumber rujukan utama bagi setiap aspek kehidupan manusia, termasuk hukum, akidah dan akhlak. Ini sebab Al-Quran ni diturunkan oleh Allah sebagai untuk panduan untuk kita manusia ni, untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai rujukan untuk membimbing manusia ni ke jalan yang lurus, ke jalan yang mustaqim. Dari segi akidah kan, Al-Quran ni ada terangkan tentang keesaan Allah, hari akhirat, malaikat, semua perkara gaib yang menjadi asas kepercayaan umat Islam pada hari ini. Contohnya, banyak ayat Al-Quran ajak manusia berfikir tentang ciptaan Allah, supaya kita yakin dengan kekuasaan, supaya kita yakin bahawa kita tahu yang Allah tu sebenarnya wujud dan ada di mana-mana. Seterusnya, selepas akidah pula, Al-Quran juga ada menyebutkan tentang hukum fiqh. Al-Quran dijadikan panduan utama untuk membezakan antara halal dan haram, ibadah, muamalat dan peraturan hidup berkaitan dengan syariah. Semuanya apa yang kita belajar ni semua dah ada dalam berpunca dan daripada ayat-ayat Al-Quran. Seterusnya, akhlak. Al-Quran ni mendidik manusia untuk lebih beradab, berbuat baik kepada manusia. Contoh kedua hasanah kita siapa? Rasulullah SAW yang
patut dijadikan contoh teladan yang baik kepada umat manusia. Contohnya kita ikut sunnah Nabi. Walaupun tak boleh nak ambil semua, ambil sikit. Sebab kita tak maksum macam Nabi. Nabi suci daripada dosa, sedangkan kita sentiasa berbuat dosa. Kalau kita rasa tak mampu untuk ikut semuanya, kita ikut sedikit. Jadi Al-Quran ni bukan sekadar kitab bacaan je, tapi panduan hidup yang menyeluruh, yang holistik, yang digunakan walaupun pada zaman kini, dapat membentuk kepercayaan, akidah, mendidik akhlak. Seterusnya, pendekatan Al-Quran menjadikan akidah relevan dengan perubahan zaman. Jadi kita nak kata kat sini, walaupun Al-Quran ni dah diturunkan sejak lama dulu, tapi mesej dan ajarannya dalam Al-Quran tetap sama dan tak berubah. Walaupun ada sebahagian orang kafir cuba untuk menyeleweng Al-Quran, tetapi Al-Quran ni dah dijaga oleh Allah sebenarnya. Walaupun kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran pun sangat cantik ayatnya, menggunakan ilmu-ilmu balaghah semua. Sedangkan orang Arab itu sendiri pun tak faham sepenuhnya apa yang Al-Quran tulis sebab bahasanya yang terlalu tinggi. Itu baru bahasa, tetapi isi maksud daripada Al-Quran tu sangat fleksibel dan bersikap holistik, menyeluruh. Contoh macam kalau bab akidah, Al-Quran ni tak ajar secara, Al-Quran ni ajar berdasarkan hujah, bukti dan logik akal. Contohnya Allah selalu ajak manusia ni berfikir tentang alam, langit, bumi, bintang dan diri sendiri. Sebagai tanda Allah itu wujud. Hebatnya kekuasaan Allah ni. Dan semua benda ni, apa yang ada dalam Al-Quran tu sesuai sangat untuk digunakan sepanjang zaman. Dan apa yang berlaku pada zaman sekarang pun, telah dituliskan dalam Al-Quran. Lepas tu Al-Quran ni juga tak terikat dengan budaya atau masa tertentu. Yang nilai akidah seperti percaya kepada Allah, malaikat, hari akhirat, semua sentiasa relevan walaupun dunia ni dah berubah. Walaupun sekarang pun zaman teknologi yang dah berkembang, tapi isi Al-Quran tu tetap sama dan umat Islam boleh jadikan rujukan sampailah akhir zaman, hari kiamat. Seterusnya, dakwah akidah Rasulullah SAW bersifat tauhidiyah dan berperingkat. Okey, contoh kalau kita tengok cara Nabi Muhammad berdakwah, bagi ini sangat bijak sebenarnya, dan dakwah yang bagi dia sampaikan itu sangat berhikmah. Dan dakwah bagi dia berdasarkan tauhid, iaitu mengajak manusia ni menyembah Allah yang satu dan meninggalkan segala bentuk syirik. Jadi apa yang kita nak kaitkan dengan apa yang saya cakap atas tadi, masyarakat Arab Jahiliyah ni, diorang kan menyekutukan Allah, diorang menyembah berhala. Jadi apa yang Rasulullah ni buat, Rasulullah ni dia berdakwah menggunakan itu dulu, berdasarkan tauhid dulu. Dia nak tunjuk yang Allah ni adalah Tuhan sekalian alam, Tuhan yang sebenar. Jadi kita lepas dah tauhid, terusnya bab akidah pula. Dan sedikit demi sedikit akidah dari segi apa, muamalat, jenayat dan perkara-perkara yang melibatkan muamalat, jenayat, riba, semua isu-isu lah. Rasulullah pun dia melakukan secara berperingkat dakwah ni. Itu secara rahsia di Mekah. Iaitu baginda ni mula dengan ahli keluarga baginda dulu. Kalau dah okey, barulah baginda berdakwah secara terbuka kepada masyarakat. Supaya masyarakat ni, dan saya rasa Rasulullah ni berjaya mendidik masyarakat sedikit demi sedikit dari mengenal Allah dulu. Dari segi tu mereka dapat meninggalkan berhala sampai membentuk masyarakat beriman dan berakhlak.
cakap beriman dan berakhlak. Tapi baginda melakukan dakwah ni bukan secara paksaan tapi penuh hikmah, berpandukan hujah dalam Al-Quran dan kasih sayang. Sebab apa? Sebab kalau Rasulullah terus bagi semua, takut diorang tak ambil, takut diorang tak ikut pun. Jadi Rasulullah bagi sikit, step by step. Itulah diorang akan dapat. Dan seterusnya membebaskan akal daripada kepercayaan palsu dan secara terpaksa. Sama juga macam yang kat atas tadi. Rasulullah ni, Allah ni tak paksa pun orang untuk beriman. Tapi nak suruh diorang ni fikir secara waras, secara rasional. Siapa yang patut diorang ikut, siapa yang patut diorang sembah sebenarnya. Baiklah, seterusnya cadangan untuk kukuhkan akidah. Yang pertama, pengamalan ibadah berasaskan kesedaran iman. Okey, kalau maksudnya kat sini cakap, kalau kita tengok sekarang, ramai orang buat ibadah macam solat, sedekah, puasa, tapi kadang-kadang kita buat sebab dah biasa ataupun kita buat sebab nak menunjuk-unjuk tanpa ada rasa nak ikhlas dalam diri kita. Kita tak tahu sebab kenapa sebenarnya kita kena buat benda tu. Jadi sebenarnya Islam ni nak kita beribadah dengan kesedaran iman. Maksudnya kita buat sesuatu tu sebab kita tahu yang Allah ni lihat, Allah ni tengok. Kita ni dengan harapan kita buat benda tu, kita dapat ganjaran. Jadi kita bukan buat secara gitu-gitu je, tanpa tak tahu sebab kenapa kita kena buat benda tu. Lepas tu yang kedua, pengukuhan pendidikan akidah di sekolah. Pendidikan akidah ataupun pendidikan Islam. Maksudnya kat sini sekolah tu mungkin subjek pendidikan Islam tu dah memperkenalkan tentang akidah, tentang tauhid, tentang apa yang kita belajar dekat sekolah, tentang tauhid semua kita kena belajar dari awal. Maksudnya pelajar-pelajar ni kena belajar dari awal. Maksudnya mak ayah lah yang mainkan peranan untuk hantar anak diorang ni kat sekolah untuk belajar agama. Lepas tu yang ketiga, pengukuhan akidah melalui penghayatan sirah Nabi dan sahabat. Okey. Banyak sebenarnya kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran yang kita boleh ambil pengajaran. Yang di mana nak pengajaran, banyak cerita yang melibatkan para Nabi yang dikenakan ujian tetapi tetap teguh, tetap sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Contohnya macam 5 Rasul Ulul Azmi, kan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad SAW. Mereka Nabi Ulul Azmi ni lah yang diuji dengan berbagai ujian, antara Nabi yang diuji dengan ujian yang besar sebenarnya. Jadi untuk apa Allah bagi ujian? Sebab untuk menaikkan darjat mereka. Jadi seterusnya yang keempat, peranan ibu bapa dalam membentuk karakter anak mereka. Okey. Sebenarnya sangat penting je ibu bapa ni sangat memainkan peranan penting dalam membentuk anak diorang ni sebenarnya. Dari cara diorang mendidik, sebenarnya bukan kerja cikgu saja untuk mendidik dengan ilmu agama, tapi ibu bapa juga kena didik anak dengan ilmu agama yang cukup, yang kasih sayang yang cukup. Sebab apa? Sebab anak-anak ni lah yang tengok mak ayah diorang ni sebagai teladan mereka. Jadi mak ayah ni kena tunjuk contoh yang baik. Okey, seterusnya dalil yang saya baca tadi. Lepas tu penutup. Kesimpulannya, Al-Quran diturunkan bukan untuk memaksa manusia beriman, tetapi untuk mendidik akal supaya berfikir rasional dalam mencari kebenaran. Okey, Al-Quran diturunkan bukan untuk memaksa manusia, tapi untuk mendidik akal manusia ni supaya berfikir secara waras dan mencari kebenaran sendiri. Biar diorang ikhlas dari hati, diorang cari sendiri dan diorang dapat sendiri. Atas sebab, bukan sebab pilihan. Maksudnya diorang tanya dan diorang cari sendiri benda tu. Contohnya tentang kewujudan Allah. Diorang persoalkan, diorang cari, berfikir, renungkan sendiri benda tu. Okey, baiklah. Itu sahaja daripada saya. Segala kekurangan itu datang daripada saya dan kebaikan semua datang daripada Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.